Hari ini kita akan buat spot check kerana saya dapat tahu Budak sekolah kantin merokok dekat belakang sekolah. Cikgu disiplin kononnya. Nak cek jari kot-kot lah ada bau rokok ke. Kalau hang merokok memang bau ke dekat jari? Of course weh. Dekat jari hang ni. Hang tengok bawah mikroskop. Macam ni. Dia ada kelenjar minyak yang kita panggil sebagai sebaceous gland. Kelenjar minyak ni dia hasilkan minyak. Jari hang kalau berminyak, minyak tu akan memerangkap nikotin, segala bahan kimia yang kurang berasap-asap tu. Ni, segala nikotin, tobacco tar, lah semua bahan ni tak larut ayak. Berjam-jam dia melekat dekat jari korang tu. Kiranya betul lah cikgu ni buat hidu jari seorang-seorang. Nak tahan merokok ke tak? Tapi kalau aku cikgu disiplin, tak sanggup nak bau jari budak ni. Banyak. Dapat plus student macam ni, baik punya dengan hujung bong. Pipi bau pula dah. Muka syahdu mat. Bukan topik kotak profesional. Siapa ada setengah orang kalau dia bau pungkok, bau jubok lah. Korek. Hai. Siapa suka bau? Sebabnya mudah. Sebab lubang jubok korang tu, hang laki ke perempuan ke, aku bukan nak belucah, kita ada satu kelenjar peluh yang kita panggil, ni yang pink ni. Yang putih-putih ni adalah kelenjar minyak peluh. Apocrine kita panggil. Kelenjar minyak ni lah yang hasilkan feromon. Feromon ni, laki berbeza, perempuan berbeza. Feromon lelaki kita panggil, feromon lelaki ni, androstenedione. Perempuan pula yang ni, estratetrienol. Laki kalau bau yang ni, dekat ketiak ke, bawah breast ke, dekat celakangan perempuan ke, memang syahdu. Aku bukan pervert, aku bukan nak bergatal, tapi ini adalah fakta. Memang sign lah. Lelaki pula, ada benda ni. Kalau perempuan ke isteri korang terbau yang ni, dia naikkan nak subrahi. Dan kebanyakan masalah lelaki pula, lelaki dia suka bau feromon sendiri. Tengok, syahdu tak syahdu. Kenapa syahdu? Of course lah, feromon. Attraction hormone. Tengok lagi bau peluh, bau tai. kenapa macam pernah hidup.